Hai, Assalamualaikum. Korang pernah terfikir tak? Kenapa berat badan tak boleh nak turun-turun? Sedangkan kita dah senaman, kita dah exercise dan kita dah kurangkan makan. Okey, jom saya terangkan. 3 perkara kenapa kita susah sangat nak turun berat badan. Yang pertama, kita makan kalori tak cukup. Okey, contohnya, badan kita perlukan 1,700 kalori setiap hari. Tapi disebabkan kita nak kurus, kita cut kita punya kalori. Okay? Kita kurangkan makan. Kita makan sekali sehari je. Kalau ikut logik akal kita, memang boleh turun berat badan. Tapi itu bukan calculation untuk badan kita. Okay? So, badan kita memerlukan kalori yang cukup. Yang kedua, kita ambil kalori berlebihan daripada apa yang badan kita perlukan. Contohnya, badan kita perlukan 1,700 kalori setiap hari. Tapi kita ambil 2,000 ataupun 2,500 kalori setiap hari. Okey, calculation dia macam, kalau seminggu kita ambil kalori berlebihan sebanyak 1,500 kalori. Okey, kita calculate daripada hari Isnin sampai hari Ahad, kita punya kalori berlebihan tu kita kumpul-kumpulkan 1,500. Setiap 1,500 ekstra yang kita ambil, kita akan naik 1 kg berat badan. Okey, sebab tu kalori ni kena pandai cara bacaan dia. Dia tak boleh terlalu kurang dan dia tak boleh terlalu banyak. Okay, yang ketiga, ini memang yang paling susah untuk kita kontrol lah, adalah hormon. So, hormon ni adalah satu benda yang memang melambatkan kita punya proses untuk turun berat badan. Macam mana nak kontrol hormon? Pertama, kita kena pastikan badan kita cukup nutrition. Okay? Yang kedua, badan kita cukup rehat. Dan yang ketiga, kita kurangkan stres untuk badan kita. Itu adalah cara untuk mengawal kita punya hormon. Okay? So, harap benda ni bermanfaat dan kalau bermanfaat, boleh komen kat bawah.